Kapten, Iran lawan Israel, sokong siapa? Lawan Amerika. Kan? Saya tak sokong mana-mana. Mana boleh tak sokong mana? Kan? Tuan-tuan, sebab saya tak ada medium dirakam ni sepanjang masa. Saya tak pandai nak cakap sendiri-sendiri ni. Kan? Saya perlu tengok reaksi muka tuan-tuan baru saya reti nak bercakap. Saya tak pandai nak tengok kamera seorang-seorang, man saya tak pandai. Kan? Nak cakap seorang-seorang ni. Kan? Jadi saya sebutlah sikit. Sampai sekarang militan Syiah aktif di Iraq. Semua militan Syiah ni itu proksi Iran. Di Iraq saja mereka telah membunuh ratusan ribu umat Islam Sunni di sana. Syria, tuan-tuan, kalau ikut mufti Syria sekarang ni, sebab saya pernah jumpa dia Syekh Usamah Rifai. Masa tu dia jadi pengurusi Rabitatul Ulama Asyam. Sebelum tu Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Kan? Dia jadi pengurusi. Kalau ikut dia orang ni, lebih 1 juta yang telah dibunuh. Dan militan Syiah ni lah yang bunuh. Saya, tuan-tuan, banyak kali dah, tak berpuluh kali, belas kali mungkin ke Syria. Kita jumpa pelarian, kita jumpa orang yang pernah ditangkap, kita jumpa NGO yang banyak, mujahidin kita jumpa, ulama kita jumpa. Dan mereka menjadi saksi mata. Mereka sendiri menjadi saksi kekejaman pok-pok Syiah yang diketuai oleh Iran ni. Sampai sekarang di Syria, walaupun Sunni dah ambil, pok-pok Syiah ni masih sabotaj. Tuan-tuan, kalaulah ada pertembungan pun antara Amerika ataupun Israel dengan Iran, mereka ibarat, saya sebut, dia macam abang long kawasan lah, ataupun taikun dadah nak rebut kawasan. So kalau tuan-tuan tengok, Israel ada the Greater Israel, Israel Raya, Iran juga ada bulan sabit Syiahnya, Syiah Crescent. Jadi kalau tuan-tuan tengok peta tu, Israel nak dengan Iran nak, mereka bertembung di dalam merebut kawasan-kawasan yang sama. So kalaulah kita, tuan-tuan, kita memang tak sokong Israel. Saya sebut, saya tak perlu sebut Iran. Saya tak perlu sebut saya tak sokong Israel, sebab orang Islam memang tak sokong Israel. Tapi saya perlu sebut kejahatan Iran, kerana ramai orang tak faham tentang kejahatan Iran ni. Jutaan yang mereka telah bunuh. Syria, Iraq, Yaman, Afghanistan. Mereka berkomplot dengan tentera salib Amerika untuk membunuh umat Islam di Afghanistan, supaya Amerika dapat jajah Afghanistan. Di Syria, tuan-tuan, saya bertemu dengan orang-orang yang anaknya dirogol, isterinya dirogol, ayahnya dibakar depan mata. Bandar-bandar mereka dibom dengan dahsyat oleh pok-pok Syiah ni. Saya jumpa dengan orang macam ni. Kadang-kadang orang yang sokong ni sebab tak kena batang hidung dia. Saya dengan orang macam ni selalu saya bagi analogi mudah lah. Tuan-tuan, A seksa ayah tuan-tuan, kemudian bunuh. Okey? B rogol mak tuan-tuan, kemudian bunuh. Kemudian A dan B bergaduh, tuan-tuan nak puji siapa? Tolong jujur. Tolong jujur. Puji siapa? Kita takkan puji, kerana kedua-dua jahat telah membunuh ayah dan mak kita. Iran yang mengetuai militan Syiah telah bunuh ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam. Tak ada rasa apa-apa, puji. Kalau kena kat engkau sendiri, kau tak puji.
kena umat Islam yang lain kena rogol, umat Islam yang lain kena bunuh, kita boleh puji. Sebab bukan mak kita, bukan bapak kita, bukan anak-anak kita.